Selamat datang semua. Hari ini kita ada satu set bahan yang agak menarik yang anda kongsikan. Ya. Nampaknya macam beberapa slide dari satu town hall untuk GEG leaders. Tarikhnya pun baru lagi, 19 Disember 2025. Betul. Dan misi kita hari ini jelaslah, kita nak cuba faham apa cerita di sebalik data-data ni. Sebab ia macam menunjukkan Malaysia ni entahlah sedang mendahului negara lain di Asia Pasifik dalam pendidikan digital. Ya. Dan slide ni semua, walaupun nampak ringkas kan, tapi dia padat dengan angka-angka yang buat kita berfikir. Betul. Dia bukan laporan berjela-jela, tapi poin-poin penting yang terus sampai ke isi dia. Macam satu kad laporan lah. Dan nampaknya markah kita tinggi. Sangat tinggi. Sejujurnya bila saya tengok slide yang pertama tu, saya kena pandang dua kali. Ada satu slide khas pasal pencapaian Malaysia. Angka dia bukan setakat bagus, tapi luar biasa. Okey, jom kita mula kat situ. Slide yang bertajuk Malaysia's Achievements in Across APEC. Boleh. Okey, ada 3 metrik utama yang ditunjuk. Yang pertama, ada ikon buku tu, dia tulis 76 pensijilan. Kita boleh agak ini merujuk kepada Google Certified GEG Leader. Okey. Dan kat bawah tu dia tulis, kedua tertinggi di seluruh APEC. Wow, okey, itu dah satu pencapaian yang hebat. Satu permulaan yang sangat baik. Tapi, corak dia berterusan. Kotak kedua, ada ikon T. Saya rasa untuk Google Certified Trainers, angkanya 584. 584. Ya, dan sekali lagi, kedua tertinggi di APEC. Okey, corak yang sama. Dan kemudian, kotak ketiga. Yang ni paling besar. Lebih 36,000 pensijilan Gemini. 36,000. Banyak tu. Dan ya, tekaan anda betul, dia juga yang kedua tertinggi di seluruh APEC. Okey, yang ni saya kena berhenti sekejap. Haha. Ya? Kedua tertinggi untuk ketiga-tiga metrik ni. Ini macam bukan kebetulan. Mesti ada sesuatu yang luar biasa tengah berlaku dalam ekosistem pendidikan kita. Apa sebenarnya yang memacu semua ni? Ini soalan paling penting. Sebab apa yang kita nampak kat sini bukan anomali. Ia satu corak yang konsisten. Merentasi pelbagai jenis pensijilan pula tu. Daripada kepimpinan komuniti, GEG leaders, kepada latihan, trainers, sampailah ke kemahiran AI paling baru, Gemini. Semuanya tunjuk momentum yang sama. Betul. Angka 36,000 lebih untuk Gemini itu, bagi saya, itu bukan lagi momentum. Itu satu letusan. Letusan. Ya, ia menunjukkan penerimaan pada skala besar-besaran. Jadi kita kena cari punca dia. Mana mungkin ia berlaku secara organik dalam masa yang singkat macam ni? Lain. Oh ya? Ada satu pengumuman pasal peperiksaan Google Certified Educator, tahap 1 dan 2. Dia tulis kat situ, the L1 and L2 exams have already been released at no cost for 6 months starting December 1st, 2025. Peperiksaan percuma selama 6 bulan. Adakah ini jawapan yang macam terlalu mudah? Yelah, benda percuma mestilah orang ambil kan? Betul. Tapi adakah ini betul-betul tunjuk peningkatan kemahiran? Atau sekadar fenomena kutip sijil? Sebab, yelah, tak payah bayar. Itu satu soalan yang sangat bagus dan satu kerisauan yang sangat-sangat valid. Memang ada risiko tu bila sesuatu ditawar percuma. Kan? Tapi, cuba kita lihat pada skala dia. 36,000. Itu mengubah perspektif. Macam mana tu? Sangat besar. Betul juga. Apa yang inisiatif macam ni buat ialah ia meruntuhkan halangan terbesar, iaitu kos. Ia cipta satu critical mass. Critical mass? Ya, jumlah kritikal. Bila anda ada berpuluh ribu pendidik yang sekurang-kurangnya dah lalui bahan latihan dan ambil peperiksaan, secara tak langsung anda dah naikkan tahap perbualan dan kemahiran asas digital satu negara. Jadi, ia lebih kepada mewujudkan satu gelombang besar. Dan dalam gelombang tu akan ada yang betul-betul mahir dan yang lain pula sekurang-kurangnya dah terdedah. Macam tu. Tepat sekali. Dan loncakan plus 36K untuk Gemini itu sangat menarik. Kemungkinan besar modul Gemini ni disepadukan terus ke dalam peperiksaan GCE tahap 1 dan 2 yang percuma tu. Oh, satu langkah bijak. Sangat bijak. Daripada cuma ajar alatan asas macam docs atau sheets, diorang terus suntik kemahiran AI generatif. Jadi cikgu-cikgu bukan je belajar guna teknologi sedia ada, tapi juga cara manfaatkan teknologi masa depan. Ini bukan lagi soal celik IT, ini soal celik AI. Ini buka satu persoalan lain pula.
Apa maksudnya bila 36,000 guru tiba-tiba ada sijil Gemini? Adakah diorang dah ajar pelajar guna AI secara beretika dalam kelas? Mungkin. Ataupun ia lebih kepada bantu cikgu-cikgu ni jimat masa, sediakan bahan mengajar? Slide ni tak cerita lebih lanjut, tapi angka ni memang buka banyak kemungkinan yang menarik. Dan kedua-dua kemungkinan tu adalah satu kemenangan. Sama ada guru jadi lebih efisien atau pelajar diagar kemahiran masa depan, dua-dua pun hasil yang sangat positif. Strategi peperiksaan percuma ni nampak je ringkas, tapi ia game changer pada skala nasional. Okey, jadi jelas puncanya datang dari inisiatif strategik. Tapi, bila kita cakap pasal pensijilan guru berpuluh ribu ni, soalan pertama dalam kepala saya ialah, adakah ia betul-betul sampai ke murid? Soalan cepu mas. Yelah, sijil kat dinding bilik guru tu satu hal, tapi impak pada pelajar, itu cerita lain. Menariknya, sumber yang anda kongsi ni ada jawapan untuk tu, tentang aplikasi Read Along ni. Ini bahagian yang paling saya suka. Sebab kat sinilah kita nampak teori tu jadi realiti ke tak. Kan? Teknologi kat tangan guru je tak cukup. Ia mesti diterjemahkan kepada impak yang boleh dirasai oleh pelajar. Betul. Slide ni terangkan Read Along sebagai aplikasi pembelajaran bacaan yang dibantu AI. Ada pembantu maya yang dengar sebutan murid bagi maklum balas. Secara global, angkanya memang besar. Lebih 43 juta pelajar, 250 juta cerita dah dibaca. Tapi, butiran paling penting untuk kita ada kat bawah tu. Apa dia? Slide tu tulis dengan jelas dan padat. Malaysia mempunyai jumlah pengguna aktif Read Along yang tertinggi di Asia Pasifik. Oh, wow. Bukan kedua. Bukan dalam 5 teratas. Nombor 1. Ini satu penemuan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Cuba fikirkan, kita beralih dari metrik yang ukur input, iaitu bilangan sijil guru, kepada metrik yang ukur penggunaan sebenar oleh pengguna akhir, iaitu pelajar. Okey, faham. Fakta yang Malaysia nombor 1 di APEC dari segi penggunaan aktif menunjukkan tahap penerimaan yang sangat meluas. Bukan je di sekolah, tapi di peringkat akar umbi. Maksud anda, ini bukan lagi inisiatif dari atas ke bawah semata-mata, macam arahan kementerian yang semua orang kena ikut. Tepat sekali. Angka setinggi ini membayangkan ia digunakan secara organik. Organik. Ya, ini mungkin bukan sahaja digunakan dalam bilik darjah, tapi lebih penting lagi, ia mungkin digunakan di rumah. Ini ibu bapa yang muat turun aplikasi untuk anak-anak mereka. Ini tunjuk ada anjakan budaya. Betul juga. Teknologi pendidikan bukan lagi subjek sekolah, tapi dah jadi sebahagian daripada kehidupan harian keluarga untuk kemahiran paling asas, membaca. Ini mengingatkan saya pada anak saudara saya. Ibunya muat turun aplikasi macam ni dan tiba-tiba dia seronok main dengan huruf dan perkataan di luar waktu sekolah. Jadi bila data tunjuk Malaysia nombor 1, saya boleh bayangkan ribuan, malah mungkin ratusan ribu ibu bapa buat benda yang sama. Ia bukan lagi kerja sekolah. Ia dah jadi masa bermain yang produktif. Dan itulah matlamat akhir pendidikan berbantukan teknologi. Bila pembelajaran jadi seronok dan berlaku di mana-mana, bukan terhad dalam bilik darjah je. Kejayaan Read Along ni menunjukkan ekosistem digital kita bukan sahaja sihat di peringkat guru, tapi ia hidup dan subur di peringkat pelajar dan keluarga. Ia melengkapkan gambaran keseluruhan. Gambaran yang sangat lengkap. Okey, jadi kita ada guru yang terlatih secara besar-besaran dan kita ada pelajar yang aktif mendahului rantau ni dalam penggunaan alatan pembelajaran digital. Ya. Fakta Malaysia, nombor 1 dalam Read Along ni memang hebat. Tapi hebat ni kan relatif. Hebat berbanding negara mana? Di sinilah slide pasal konteks rantau APEC tu jadi penting. Ya, kita perlu zoom out sikit untuk nampak gambaran besar. Sebab kalau seluruh rantau ni perlahan, jadi nombor 1 atau 2 mungkin tak signifikan sangat. Betul. Tapi slide ni tunjuk sebaliknya. Tepat. Slide ni cakap yang rantau Asia Pasifik, APAC, sebenarnya ada jumlah Google Certified Trainers dan Google Certified Leaders yang tertinggi di dunia. Di dunia. Ya, jadi kita berada dalam rantau yang paling kompetitif dan paling aktif. Angka untuk seluruh APC, 2,500 Google Certified Trainers, 337 Innovator, 121 Coach dan 383 GEG Leader. Okey, sekarang mari kita buat sesuatu yang menarik. Cuba kita sambungkan titik-titik ni dengan data Malaysia tadi. Ambil angka jurulatih,
atau Certified Trainers. Okey, jumlah keseluruhan APC ialah 2,500. Dan dari slide awal tadi, Malaysia ada 584. 584. Tunggu sekejap. 584 daripada 2,500. Saya baru buat kira-kira pantas ni. Itu hampir 1/4 daripada semua jurulatih bertauliah di seluruh Asia Pasifik datang dari Malaysia je. Betul ke ni? Betul, lebih tepat lagi 23.36%. Dan inilah insight sebenar dia. Bukan lagi soal penyertaan. Ini soal dominasi dalam pembangunan komuniti jurulatih. Fikirkan implikasi dia. Komuniti jurulatih atau trainers inilah enjin kepada keseluruhan ekosistem. Enjin. Ya, seorang innovator mungkin cipta satu projek yang hebat. Seorang coach mungkin bantu beberapa guru. Tapi seorang trainer, dia melatih berpuluh-puluh, malah beratus-ratus guru lain. Mereka ni pengganda kesan atau force multiplier. Jadi bila Malaysia ada hampir suku daripada semua trainers di APAC, ini bermakna keupayaan negara kita untuk melatih lebih ramai guru secara dalaman adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan boleh berkembang lebih pantas dari negara lain. Tepat. Ia mewujudkan satu kitaran positif yang mampan. Lebih ramai jurulatih, lebih ramai guru boleh dilatih, lebih ramai guru terlatih, lebih banyak penggunaan alatan macam read along. Ia ekosistem yang saling menguatkan. Faham. Perkara sama kita boleh nampak dengan GEG Leaders. Malaysia ada 76 orang daripada 383 di IPAC. Itu pun dah dekat 20%. Ini tunjuk kepimpinan yang kuat di peringkat akar umbi. Ini betul-betul meletakkan angka-angka awal tadi dalam perspektif yang berbeza. Bukan sekadar angka yang tinggi, tapi ia sebahagian besar daripada kekuatan rantau yang paling aktif di dunia. Slide itu ada juga sebut penafian kecil. Some champions are more than one champion type. Adakah ini mengubah apa-apa? Ia tak kurangkan impak, tapi ia tambah satu lapisan nuansa. Maksudnya ada kemungkinan seorang inovator yang hebat tu, dia juga seorang trainer yang aktif. Oh, okey. Ini ni menunjuk mana juara digital ni bukan sekadar kumpul lencana. Mereka individu yang sangat committed dan serba boleh. Mereka nadi komuniti. Tapi mesej utama dia tetap sama. APAC peneraju global dan data ni jelas tunjuk Malaysia peneraju utama dalam APAC. Jadi, kalau kita rangkumkan perbincangan kita ni, kita mula dengan angka pencapaian Malaysia yang nampak hebat. Lepas tu kita bongkar puncanya, yang pada mulanya nampak macam jalan pintas dengan peperiksaan percuma. Betul. Tapi lepas tu kita dapati ia ada kesan sebenar sampai ke pelajar dengan Malaysia mendahului carta penggunaan read along. Dan akhir sekali, bila kita zoom out, baru kita nampak skala sebenar sumbangan dan kepimpinan Malaysia di rantau ni. Kesimpulannya, sumber yang anda kongsi ni melukiskan gambaran sebuah negara yang bukan sahaja mengambil bahagian, tapi memimpin dalam integrasi teknologi pendidikan menjelang akhir 2025. Memimpin. Ya, bukan kejayaan dalam satu bidang je, tapi kejayaan menyeluruh merentasi keseluruhan ekosistem. Dari latihan guru di peringkat tertinggi, disokong komuniti jurulatih yang dominan, sampailah ke aplikasi pembelajaran asas untuk pelajar. Semua bahagian nampak bergerak seiring. Malaysia berdasarkan data ni bukan sekadar peserta tapi sebuah kuasa besar pendidikan digital di Asia Pasifik. Satu gambaran yang sangat jelas dan memberangsangkan. Jadi secara ringkasnya, data dari GEG Leaders Town Hall ni tunjuk Malaysia bukan sekadar cemerlang tapi sedang mendominasi beberapa aspek penting dalam penerimaan teknologi pendidikan Google di APAC. Betul. Dan ini didorong oleh inisiatif strategik yang bijak dan disokong oleh komuniti pendidik yang luar biasa aktif. Betul. Dan penting untuk kita ingat, kejayaan ni bukan berlaku secara nasib. Ia gabungan sempurna antara strategi top-down macam peperiksaan percuma tu dan tenaga bottom-up dari komuniti pendidik dan jurulatih tempatan yang komited. Satu sinergi yang sangat berkuasa. Terima kasih kerana membantu kami mengupas semua maklumat ni. Ia beri pemahaman yang jauh lebih mendalam. Sama-sama. Data ni memang cerita satu kisah kejayaan yang menarik. Tapi, macam biasa kan, setiap jawapan akan bawa kepada soalan baru. Saya dah dapat rasa ada tetapi yang akan datang ni. Semestinya. Perbincangan kita hari ini buat saya terfikir, kita dah lihat data yang sangat kukuh pasal penerimaan dan penggunaan. Metriknya jelas, jumlah pensijilan, jumlah pengguna aktif, semuanya positif.
Kita dah raikan kuantiti. Okey. Ini menimbulkan satu persoalan penting untuk anda fikirkan. Apa langkah seterusnya lepas penerimaan besar-besaran ni? Data ni tunjuk apa yang digunakan dan berapa ramai yang guna, tapi dia tak beritahu kita bagaimana ia digunakan atau sejauh mana keberkesanannya dalam mengubah pedagogi. Jadi, persoalan untuk direnungkan ialah macam mana kita nak ukur impak sebenar semua teknologi ini terhadap hasil pembelajaran yang lebih mendalam. Bukan lagi sekadar boleh membaca, tapi peningkatan dalam pemikiran kritis, lonjakan kreativiti pelajar atau keupayaan mereka selesaikan masalah kompleks dalam bilik darjah. Itulah sempadan seterusnya untuk diterokai.